berhol dengan untuk plan induk dia tadi. Tetapi selepas dinasihati, dikonvince oleh ejen apa keperluan plan sakit ketika tadi, dia bersetuju pada masa tu. So yang ni pun manfaat dia terima selepas dia telah didiagnos oleh salah satu penyakit kanser, lebih pada kanser wanita lah, breast cancer. So claim tu pun telah dibayar, dan dia pun cukup berterima kasih kepada ejen kerana dia memberitahu pada ejen tu, menasihati dia pada masa tu supaya ambil plan sakit kritikal, rider sakit kritikal. So dia dah terima manfaat tu sekarang. Alhamdulillah, walaupun 50,000 tu dia cakap agak terhad untuk kos rawatan breast cancer, tetapi dia amat bersyukur kerana sebahagian besar daripada kos rawatan susulan tu dia dapat cover dengan 50,000 tadi. Oh, bagus juga ejen-ejen yang tu kan, dia bagi rider untuk sakit ketika. Kalau kita nak satu plan yang cover untuk sakit ketika saja tanpa rider tu ada ke? Okey, yang tu kalau sentuh berkenaan dengan plan sakit kritikal untuk yang terbaru, plan untuk standalone sakit kritikal memang dah wujud. Testimoni tadi melibatkan plan sakit kritikal yang sebagai rider. Untuk yang terbaru, latest AIA dah sediakan satu plan sakit kritikal standalone. So memang dia dah jadi plan induk untuk plan sakit kritikal. Dan yang paling menarik, plan sakit kritikal yang terbaru ni bermula dengan harga caruman yang amat rendah. Memang mampu milik lah, insyaAllah. Betul tu kan, sakit ni bukan saja mengganggu kita punya kesihatan, tetapi emosi dan keluarga juga. Sebab tu ramai orang sekarang mula sedar pentingnya perlindungan sakit ketika tu. Okey Abiman, ada lagi Abiman nak sharing apa-apa sebelum kita akhiri podcast kita ni? Okey, mungkin ni sedikit nasihat daripada saya lah. Okey, so untuk mana-mana prospek, sekiranya ejen ada approach korang berkaitan dengan plan sakit kritikal, korang better sit down dulu untuk dengar apa manfaat yang ada dalam plan tu. Sebab untuk zaman sekarang, okey, sakit kritikal ni tidak menjurus ke umur agama sahaja. Untuk yang muda-muda pun, malah kanak-kanak pun ada yang telah terkena sakit kritikal. So sebelum menolak satu plan sakit kritikal kerana menganggap plan sakit kritikal tu tak ada kepentingannya, so better korang fikir untuk kali kedua. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Abang Mak. Banyak betul perkongsian hari ini, banyak kebaikan yang kita dapat. Okey, kepada yang keluar sana tu, kita berjumpa. Okey, untuk minggu depan kita akan kembali dengan episod baru. Topik kita ialah mereka cukup ke tanpa hibah. Okey, terima kasih. Terima kasih.